Yo guys, hari ni kita akan bermain survival build battle. Mesti korang tak pernah dengar kan? Sama. Tapi ini gameplay yang paling unik pernah kita main bersama Newf, iaitu YouTuber sudah mencapai 2k. Dan yap, aku dapat something fishy tentang dia. So tengoklah video ni sampai habis dan enjoy the video. Okey, kat sini awak tengok kita tengah nak buat apa sekarang ni? Boleh. Dengan kotak besar dua ni. Dua biji ni. Ya. Kenapa tu? Alright, mari saya terangkan. Kita mari kat sini atau kat sana, ikut je. Tapi kita kas kat sini dulu ke? Ya. Contoh dia macam ni. Kita build apa-apa kat sini. And then kita akan build battle. Sekejap, bila kau kreatif? Bila kau kreatif? So sekarang ni tempat abang kat sana ni tempat saya. By the way, kita letak nama dulu kat sign atas ni. Kenapa tempat nak masuk ni ada sign kan? Letak nama. Kenapa survival ni? Alright. Memang survival nak lawan. Letak. Macam mana? Memang survival yang kita lawan. Ya, survival. Aku pun nak kena survival juga ni. Boleh start bina? Ya, boleh. Kau dah start buat ke? Kata boleh. Alright. Kau dah start buat ke dari tadi? Aku tak buat lagi weh. Tak, baru buat. By the way, aku tak sure lah suara kau ni macam dengar dalam video ke tak. Kau kena cakap kuat sikit. Hello bang, tengah buat apa bang? Buat rumah lah. Nampak macam duduk kat tempat chest je tu kat depan. Betul tak? Betul tak saya suka? Hello. Kenapa tu? Ya, dari tadi saya panggil awak bang. Saya nak ada nama something boleh saya panggil. Creep. Pengenalan berapa? Creep? Ya. Boleh Creep? Semua panggil Creep. Creepypasta. Alright. Okay, dah siap. Bang cuba nak hancurkan tu ke bang? Saya bunyi something kat tepi saya ni. Mana ada? Dia nampak name tag abang. Jangan keluar lagi bang. Jangan keluar lagi bang. Please bang. Please bang, tak ada bang. Mana ada? Tak adalah, aku nampak macam kau keluar je. Aku nampak name tag. Tak nampak dah name tag. Tengah crouch. Aku takut kau keluar, aku menyontek, aduh. Janganlah menyontek orang. Tengah crouch. Jangan tiba-tiba orang Duduk. Aku takut kau keluar kalau kau duduk. Tiba-tiba kat depan pintu aku. Terkejut aku. You. Macam Kau buat apa kat depan tu? Macam X-ray Kau buat apa je. kat depan tu? Ya Allah. Apa benda? Ada orang X-ray. Kau Ada orang X-ray. cari kelas ni, apa masalah kau? Ada orang X-ray. Apa masalah kau? Ada orang X-ray. X-ray apa bang? Jangan menuduh orang bang, saya tak ada X-ray bang. Saya tak ada buat X-ray je bang. Jangan weh. Jangan tekan tempat aku weh. Weh, sumpah.
Aku bunuh kau kalau kau Okay. datang. Aku kejut kau. Okay. Aduh, aku kena buat pedang diamond, armor diamond untuk berperang ni. Aduh. Tapi sabar bang. Saya nak buat. Bang, jangan spoiler datang sini. Apa benda aku cakap ni? Saya nak buat ni bang. Janganlah hintai-hintai orang. Bang. Tak ada apa-apa bang. Walah. Apa? Waduh, kau duduk kat atas dah. Mana Aceh? Weh, tunggu balik weh. Ya Allah. Ya Allah. Banjir. Jangan, bang. Banjir. Banjir bang. Banjir. Ya banjir bang. Janganlah kacau saya. Anjay. Awak tahu kacau orang tengah bermain secara jujur. Ya, mari. Sini. Awak lah. Tak ada. Mari, awak main sini. Tak apa, sini dulu. Main. Kena cek sama-sama. Okey, mari kita cek sama-sama. Okay, jom. Alright. Cek sana, Okey, cek situ. Sini, okey? Okay. Okey. Ya. Jat, review lu. Kau review apa macam tu Okay, dah siap review dah. Benda apa? Dah siap review dah. Aku dah tengok tempat kau tadi. Aku dah tengok sikit tempat kau tadi. Tapi sekarang aku nak tengok sekali dengan kau. Aku nak complain something. Mari sini. Jap. Ibu benda ni Kol dekat sini ni. Mana? Kat tempat kau. Dekat mana? Ni asal kau tidur aku ni. Mana? Asal kau tidur aku. Ni kau tidur aku ni kenapa? Cuma kat dalam kau ni macam kau renovate sikit. Apa bukti tiru tu? Bukti tiru tu? Bukti tidur. Ni apa ni? Mana? 3 biji cermin macam saya cakap tadi. Dah lah glass pen. Tunjuk sikit. Apa bukti tadi?